Hey, what's up guys? Annyeonghaseyo. So hari ni kita nak buat cheesy Korean chicken. Sangatlah senang nak buat ya. Korang pergi supermarket cari Tyson chicken karage. Yang ni ayam goreng Tyson yang very crispy, very juicy kat dalam. So yang ni korang boleh terus goreng frozen tau. Tak perlu defrost. Nak pakai air fryer pun boleh juga. Yang ni serempak bau dapur aku. Bau pepper ada, bau garlic pun ada. So untuk sos kita ambil 2 sudu gochujang, 1 sudu brown sugar, setengah sudu kicap manis, 2 sudu madu, setengah sudu cuka dengan setengah cawan air. Lepas tu kacau-kacau sampai dia pekat macam ni. Lepas tu korang padamkan api, bagi sos tu sejuk sikit, baru gaul dengan ayam Tyson tadi. Okay, next kita nak guna cheese mozzarella. So mozzarella cheese ni kita guna yang block punya. Aku tak pakai yang shredded sebab yang tu susah nak cair. So yang block ni kita potong dulu. Lepas tu masukkan fresh milk sikit je. Guna api yang perlahan je, and kacau sampailah cheese tu cair and boleh tarik. Kalau boleh tarik daripada Perlis sampai ke Johor, boleh tarik. Lepas tu kita balut kita punya ayam Tyson tu and dia untuk dihidang. Rasa dia sangatlah sedap. Tolonglah buat makan dekat rumah. Rasa sebiji macam makan dekat kedai. Ayam Tyson tu dah cukup, rasa dah sedap kan. Lepas tu campur dengan sos Korea dan masa mozzarella cheese kita letak kat atas tu, sebiji rasa macam kat kedai. So ayam Tyson ni korang boleh masak macam-macam. Nak buat lauk ke, nak rata pun boleh. Makan macam tu pun dah sedap dah. Okay, so selamat mencuba.